Mana mutasyabihat hanta faham makna. Hana dapat faham mak. Pakan hana faham makna. Lantaran hana so jelas makna. Dan hana lang kamu kaya vitamin. Yang hanta faham makna. Yang mutasyabihat itu. Dan karena kamu menentang dengan dalil akliyah. Yang pun hanta faham mak. Hanta faham makna. Contoh lagi dua dia teras. Dua teras mana? Dua menjuntai tapi bertentangan dengan dalil akli. Jadi mutasyabihat hal tidak faham mana. Nampak? Jadi sahabat mana? Sahabat mutasyabihat kita. Syabihat dua boh. Lantaran hana mana hana dalam bahasa Arab ataupun na mana zahir dalam bahasa Arab tetapi mukhalafah dengan ayat muhkamat. Dengan ayat muhkamat. Lagi jarau ataupun mukhalafah dengan dalil akliyah. Lagi kudrah. Ya jarau kudrah pun apa tu kan. Istiwa. Yang kamu tasyabihat berarti kahana le tafham mana. Jadi na Quran na kepada kata mutasyabihat, na kata-kata muhtamat yang pengertian lain. Sehingga na ayat kimat ayat tu Al-Quran yang dimuhkamatkan akan seluruhnya ayat Quran. Jadi hana ayat Quran hana muhkamat mandum muhkam. Nah ayat yang menyatakan Qurannya muhkamat mandum pi muhkamat manan laisa aibun. Tidak ada kaiban manaji. Jadi mana muhkamat hana kaib. Jadi menyoba Quran seluruh ayat Quran muhkamat ke nyo mana muhkamat itu hana aib. Kita berpegang itu hana celah, hana tercelah. Betul-betul. Nyo adalah hana aib bagi mana muhkamat. Na mutasyabihat tashabbuh fi lafdhihi ba'duhu ba'dan akhar. Serupa lafai sebahagian Quran dengan sebahagian lain mandung gak lafai. Jadi mutasyabihat tebal lafai Quran. Mana Qurannya adalah ayat mutasyabihat baikun kitabam mutasyabihat. Quran yang seluruh ayat mutasyabihat. Mana mutasyabihat ini adalah ba'du ba'dan tasabbuh fil usli. Jadi mudah-mudahan Quran ayat muhkamat ada muhkamat mandum. Betul tapi lain mana? Quran hana Quran na ayat muhkamat na mutasyabihat. Oh hana mutasyabihat mandum Quran. Tapi lain mana mutasyabihat. Jadi Qurannya na mutasyabihat mandum dengan periang khusus, na muhkamat mandum dengan periang khusus dan na muhkamat dan na mutasyabihat dengan pengertian yang lain pengertian. Yang mana muhkamat wadih mana? Mana mutasyabihat hana jelas mana? New Quran na tadi untuk yang mana muhkamat arti hana aib dalam Qurannya, yang mana ayat Quran muka? Yang mana mutasyabihat arti serupa sebagian ayat Quran dengan ayat lain pada cantik dan pada balaghah. Yang adalah ayat Quran mutasyabihat